Assalamualaikum. Ini saya bersama orang cantik. Kita orang dekat di Central. Kita lagi mana Aisyah? Sorry kakak. Saya makanan saya aiskrim tu. Sebab saya tak bawa aiskrim mak saya, so saya kena beli. Kita kena cari makanan untuk our vacation. Aisyah, awak cari barang apa? Dari baru buat. Awak buat apa? Fries. Huh? Fries. Saya nak cari fries. Zafira, Alisa, Nana, Aisyah semua dalam peliharaan cari barang masing-masing. Aisyah, saya pegang troli. Tengok tangan Aisyah dah penuh. Ha? Suruh ke? Beg dah visual. Ke ketam Dalam apa? beg dah visual. Ya, suruh saja. Lagi Maggi. Buat beg dah visual. Automatic aja ke multimedia. Dia letak je kalau lebih daripada harga. Nanti saya ni lah. Saya Aisyah bayar. Aisyah tambah ham. Mana tadi? Esen. Satu slice je tu. Ha? Chicken slice. Chicken slice. Tak nak minta apa? Pengen ambil dulu. Ni? Saya beli kerenteng. Dia tanya lepas tu dia ambil sebaliknya. Yang mana satu? Ni. Dia nak yang tu. Yelah-yelah ikut lah. Tak nak fikir dia mana-mana. Internet saya tak ada lah. Untuk apa? Saya nak tengok shop tak start Kawan dia kedai-kedai ke apa? Kerenteng yang ni. Shop tu dia dekat dengan rumah saya. Satu je dekat. Oh ya ke? Kau tak beli ais dengan ais krim. Dia beli kat sana tak payah ada potato pun langsung banyak. Jadi kat sini letak ni Presiden ni. Cukup ke? Cukup ke? Itu dah awal lah. Cukup ke? Cukup tak Dia satu, punya kamera. satu je. Ambil satu, jangan ambil dua. Satu je, betul. Ada makanan lain kan? Yes. Deep fries ada apa? Dia ada macam daging. Daging. Berani saya tak habis beli lagi. Cuma tak warna apa. Kuning. Salah ke? Merah. Curi Nana cakap tu macam lain kita lain. Itulah. Saya nak teka ungu tadi. Komenlah rakan-rakan. Sebenarnya tema hari ni, temanya patutnya hitam. Saya tak tahu kenapa saya pakai warna merah. Saya tekan kecil. Takutnya. Siapa nak bayar semua ni? Zafira. Sebab dia paling banyak duit. Ya ke? Cakap kawan-kawan tahu ke? Cakap dia kat WhatsApp. Oh. Bajet 143 tau. Okey. Ini bagus. Dah nanti dia lembut kita boleh Pisang. cari-carikan dia. Buat thinking. Lepas tu Sponsorkan boleh ke? tak ada. Belah je. Striknya. Benda hari. Sebab saya tak salah pilih lantik orang. Seminggu ni aku rupanya tak ada kelas. Daripada hari Isnin. Buat test jadi online. PGR tiba doktor ada meeting. Kata lah udah nafas tak bergerak kat college. Tengok kereta udah tak bergerak. Lepas tu macam, boleh tak pergi kelas tu? Kat Umay. Kat Umay. Kat Umay. Beli Umay. Dah awak beli barang apa? Dia apa? Saya back ke Scottish punya ayam ni rupanya saya in charge. Dengan nak beli yang hadiah tu. Korang dah beli ke? Dah ada dah hadiahnya. Saya tak beli pun. Sebenarnya actually saya in charge aiskrim. Tapi kalau ikutkan rancangan saya nak bawa aiskrim mak saya. Cumanya saya tak sempat nak pergi ambil. So kat sini kita tengok dulu aiskrim apa yang ada. Kalau dia murah berbalik lah kalau nak beli sekarang kan. Kalau tak beli dekat sana. Tapi macam mana kalau kat sana tak ada aiskrim yang murah ni? Survey.
Saya tak tahu saya nak pilih apa. Tolong.